Bila orang cakap dengar bengang aku, cakap pasal kerja tak suka kat kita. Sebab apa tau? Kau duduk sini sebab apa? Kau nak dengar ilmu ke? Kau nak dengar tengok nak menipu orang? Dua tu je. Kau nak menyamar. Aku dah tengok dah orang kat sini. Rupa-rupa dia sama aku tengok ni bukan dia ni, orang lain aku tengok. Tapi kalau kau datang nak menyamar orang lain, kau nak bagi kelirukan sampai aku naik iPhone punya tu lock, kau nak tumpang. Kau ingat tu dia kata apa? Kau ingat mak aku ke? Mak kau seorang. Aku nak balik kampung, kau cakap apa? Ni rumah apa? Rumah mak aku. Lepas tu hang main jumpa mak hang lah. Hang tak tahu siapa ketua dalam rumah ni. Bapak hampir memang bapak tu kau lah curi bank bapak tu buat apa? Bapak kau. Tu lah orang cakap, orang tahu. Kau sedar tak apa Islam kata? Kau jangan balik pergi pada Samsing. Orang lain pun Samsing. Kau cerita balik. Apa tu Islam cakap? Kita cakap itu baru orang rasa betul kau agama Islam. Betul tak aku cakap engkau mencuri bank? Itu je kau curi phishing bank orang tua pesara tu. Betul tak betul? Itu je. Kau tak payah sembang ni. Saya aku sepak. Kalau tidak kau balik raya itu kenapa kau menyuruh? Tak nak cakap. Kalau dia kata tu isteri hang kahwin dengan perempuan, hang pergi main perempuan lain. Kahwin dengan Nadia Sofia, tapi hang pergi duduk dekat apa? Pergi duduk dekat apa ni bini kau Wahida. Macam tu. Kau ajar dia suruh mencuri. Lepas tu bagi duit kat perempuan lain. Aku jumpa macam tu 100 orang dah tau. Hang tengok aku macam mana. Kalau ada isteri, contoh macam Atikah kan. Ni aku dengar ni. Atau Zana ke. Atau seorang Shikin ke, tak kira siapa pun. Aku cakap ni. Ada tak aku ambil duit pergi bagi kat orang lain? Macam kau buat tu, curi Wahida punya. Esok dia dapat duit 3,000 pound Pakistan tu. Kata ke Pakistan tu tak bagi kerja, tak bayar gaji. Kau pun pergi ikut follow dia, dapat duit, dia bayar balik 3-4 ribu. Ingat nak bagi kat orang tua sikit ke 2-3 ribu dululah masa dia miskin tu. Macam kau, dia balas habis semua pergi sana. Lepas tu orang yang tolong tu dapat lah RM5, RM10. Tolong pisang Pakistan punya kedai tudung, kedai kapet. Betul? Pergi pau orang lain lah weh. Ni kat Johor. Malu kat orang tau. Panggil kau orang ni. Kalau aku memang malu. Kalau siasat pun aku malu tau. Kalau aku polis kan, katalah aku kerja SPRM, jaga rasuah. Aku pergi orang cakap kata ni ada satu kes, kau try pergi siasat. Bukan siasat kot macam tu. Mesti kau balas lah. Betul tak? Kalau aku pun aku tengok siasat, aku tu tindak tanduk je, bagi tu aja. Tapi kau memang kau ambil duit bagi kawan Saiful, kau tengok adik dia tak apa, tengok kita phishing dah itu hari kan, kita dah curi imtiaz apa semua dah. Aku dah ambil gambar imtiaz ni, dia duk main set nenek dia. Saya ambil gambar, aku cakap hang mana handphone nenek mana? Nenek Khadijah mana?